Sami, pakar kecemasan daripada Hospital Sultan Idris Shah. Hari ini, saya akan berkongsi dengan anda cara mengurus asma selepas anda discharge daripada wad kecemasan. Kenali ubat anda untuk kawalan asma yang lebih baik. Ubat pelega untuk melegakan gejala segera seperti semput dan sesak nafas. Terusnya, ubat pencegah. Selalunya dia berwarna warna oranye atau coklat. Ialah untuk mencegah serangan asma. Gunakan setiap hari walaupun tiada gejala. Ubat prednisolon digunakan untuk mengawal keradangan yang teruk dalam jangka pendek. Pastikan mengikut arahan doktor. Seterusnya, kenali tanda-tanda bahaya asma. Batuk-batuk berterusan, terutamanya pada waktu malam atau selepas bersenam. Sukar bernafas atau nafas menjadi cepat, nafas berbunyi seperti whistle, wheezing, dada terasa berat atau ketat. Jika anda mengalami gejala ini, gunakan inhaler pelega segera. Jika gejala tidak bertambah baik atau semakin teruk, sila dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Penggunaan inhaler yang betul penting untuk memastikan ubat sampai ke paru-paru dengan efektif. Langkah pertama, tanggalkan penutup inhaler dan goncang inhaler 3 hingga 5 kali. Ini adalah untuk mencampurkan ubat dengan sekata. Langkah kedua, hembus nafas melalui mulut dengan perlahan menjauhi inhaler. Langkah ketiga, masukkan corong ke dalam mulut dan rapatkan bibir pada corong inhaler. Langkah keempat, tekan inhaler sambil menarik nafas dengan perlahan dan sedalam yang mungkin. Langkah 5, keluarkan inhaler daripada mulut dan tahan nafas selama 5 hingga 10 saat. Langkah ke-6, hembus nafas perlahan-lahan menjauhi inhaler. Jika dos kedua diperlukan, tunggu selama 1 minit dan ulang semula langkah-langkah yang sama. Bila anda perlu datang ke hospital dengan segera. Ubat tidak berkesan, pernafasan susah dan laju, lekuk-lekuk pada dada, tidak dapat bercakap kerana lelah. Jika anda mempunyai tanda-tanda tersebut, sila gunakan pam biru 12 puff setiap 20 minit sementara anda sampai ke hospital. Dengan pelan dan alat yang betul, anda boleh mengurus asma anda dengan efektif. Ingat, kami sentiasa bersedia untuk membantu anda. Terima kasih. Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi fasiliti kesihatan terdekat.